Jangan pikir pasal ini gabung, ini SPA, ini PBS, ini gagasan ini. Itu nafsu itu semua. Sampai sekarang bergaduh. Mau 20, mau 30, mau kursi sana. Bukan kita mau kursi. Kita mau selesaikan masalah rakyat di Sabah. Gabung apa kita ini? Mau pikirkan parti mau bergabung. Kalau kau pikirkan parti bergabung, itu parti yang punya kemauan dong mau. Bukan kemauan orang Sabah. Mau supaya air pekerjaan mereka ada. Itu kita pikir. Ini tidak. Teman-teman rakyat Sabah, pengundi Sabah, mari perhatikan apa yang Atan nak kongsikan kepada anda pada kali ini. Dengar apa yang diperkatakan oleh Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Shafie Apdal. Ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan kerana ini akan memberikan impak yang besar kepada kerajaan dan juga kepada rakyat pada masa akan datang. Yang pertama, hasil daripada penggabungan kerajaan GRS pada hari ini ada 8 buah parti. Mereka tidak mampu untuk membela rakyat, nampak gayanya. Apa yang berlaku sepanjang 4 tahun lebih ini, yang kita nampak kelemahan mereka, kegagalan mentadbir dalam pentadbiran urus takbir yang baik dan teratur, kelihatan pembaziran berlaku, isu rasuah berjemaah bersama-sama beramai-ramai yang dilakukan oleh aduan-aduan JRS, isu balak, pasir, mineral dan sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, apa yang diperkatakan tadi, dalam isu pembahagian kerusi sekarang ni mereka bercakaran, bergaduh, tidak settle lagi untuk kerusi bagi parti-parti mereka sendiri. Bayangkan ada 8 kepala, 8 buah parti, masing-masing mau menjaga poket dan juga perut-perut pemimpin-pemimpin dan orang-orang mereka. Sehingga kan isu rakyat dikesampingkan, tidak dipedulikan, tidak diendahkan. Masalah 3 serangkai pun tidak dapat diselesaikan sampai ke hari ini. Yang kedua, rakyat bukan mau memikirkan kamu ni berebut kerusi, mau bertanding sana 10, 20, 30. Yang rakyat fikirkan pada hari ini tentang hak dan juga keperluan asas bagi mereka. Isu 3 serangkai ini perlu diberikan perhatian sebenarnya untuk kerajaan yang akan duduk sebagai kerajaan selepas pilihan raya negeri yang ke-17 ini. Itu yang perlu diberikan perhatian. Mereka tidak settlekan isu ini kerana bagi mereka mungkin pentingnya untuk menyakau rasuah dan sebagainya. Itu modal pertama mereka untuk pastikan parti-parti mereka ini mendapat tempat di hati rakyat dan tidak tenggelam ataupun tidak berkubur selama-lamanya. Sebab itulah masalah rakyat bukan tentang pembahagian kerusi, tetapi masalah rakyat adalah untuk menjaga kebajikan mereka. Yang ketiga, seandainya kita bagi pilihan kepada parti warisan untuk mentadbir kerajaan negeri ini, saya cukup yakin dan percaya insya-Allah seperti mana mereka buktikan 22 bulan dahulu, pentadbiran akan dapat dijaga dengan sebaiknya. Saya bagi contoh begini. Dalam sebuah pasukan bola sepak, kalau kita ada 8 kapten, 8 ketua, 8 pengurus, bagaimana kita nak kendalikan pasukan bola sepak tersebut? Maka akan bercelaru, bergaduh, masing-masing mau tunjukkan mereka ini hebat, masing-masing mau tunjukkan mereka ini pakar strategi dan sebagainya. Namun seandainya pasukan bola sepak tersebut ada seorang kapten saja, ada seorang pengurus saja, maka mereka boleh merencanakan pentadbiran pengurusan pasukan itu untuk mendapatkan kemenangan dan kejuaraan. Ini yang berlaku dalam kronologi yang hari ini di bumi Sabah. Kerajaan GRS dengan gabungan parti-parti politik sudah bercakaran. USNO sudah dihalau keluar daripada gabungan, tidak memberikan faedah nilai tambah. Tiada kerusi pun bagi orang-orang dalam gabungan PGRS. Yang ketiga dan terakhir, saya minta teman-teman rakyat Sabah tolong share, repost dan juga viralkan untuk kita memberikan pendedahan dan maklumat sebenar kepada rakyat Sabah. Kita akan bercakap isunya tentang fakta dan data yang sebenar agar kita nak didik rakyat Sabah ini menjadi rakyat yang bijaksana, yang boleh memikirkan politik dengan sebaik-baiknya, bukan yang disuap dengan rasuah maka hilang jati diri dan hilang harga diri kita sebagai pengundi dan rakyat Sabah.
Nah, ayo kita fikirkan masa-masa tentang isu ini. Kita akan berhadapan dengan pilihan raya tidak berapa lama lagi. Bagi peluang kepada warisan untuk takbir, seandainya mereka tidak boleh deliver apa yang mereka janjikan, kita insya-Allah rakyat ada kuasa untuk turunkan mereka. Seperti mana hari ini GRS tidak mampu untuk mentakbir. Kelemahan satu persatu terbongkar. Rasuahnya, sakaunya, urus takbir yang lemah, pembazirannya, janji-janji mereka, cakap tidak serupa bikin, tim kosong. 1001 masalah timbul dan berlaku di hadapan kita. Apakah kita mahu lagi bagi peluang dan peluang untuk mereka kerjakan, gasak bumi Sabah sampai kita sesak napas tidak boleh bernapas lagi?